Guys, so assalamualaikum. So ini ialah aku Hisham Boy 55 gaming tu. So ikan itu dah kena ban. Okay. Dan kesamaan tu kata kena ban account apa tu, account Roblox kena hack. Kalau account itu kena ban, tak tahu apa punya pasal. Kalau lepas tu aku ada buat account kedua, tapi account kedua tu aku buat lama sangat dah. Account kedua tu aku buat dalam bulan 12 lah. Time bulan Desember aku buat. Tapi sayangnya account tu kena ban juga. Kena banned lockout. Time aku lagi tengok YouTube kan. Tapi aku jarang tau pakai telefon aku ni. Sebab telefon aku tak ada hotspot. Tak ada wifi ya. Jadi aku jarang tak pakai. Aku jarang pakai telefon ni. Aku pakai telefon ayah aku je. Jadi nak diceritakan, account tu kena lockout lah dua-dua. Account pertama kena lockout sebab kena ban. Sebab aku tunjuk muka aku yang berdarah. Kedua, tak tahulah sebab apa sebab dengki kot. Ada orang dengki sama aku. Dah lah subscribe tu banyak. Lepas tu thumbnail pun aku dah buat thumbnail. Dah boleh dah. Ini kau tengok lah mat. Tak boleh lagi. Aduh. Hey, korang tolonglah. Boleh tak? Jangan buat aku lock out. Kalau korang buat lagi, aku tak nak buat itu. Aku tak nak buat itu. Kalau korang buat aku lock out lagi. Aku buat dekat akaun bapa aku saja. Nama akaun aku yang dekat telefon ayah aku ialah Hislang Syam. Lang YouTube 2459. Okey. Jadi ada orang dengki dan dia ban aku. Dan semoga akaun yang last ni jangan sesekali korang ban aku. Kalau korang ban lagi, aku jual handphone ni. Tapi janganlah weh. Janganlah, tolonglah sekali. Kesian dengan aku. Please. So itu je video kita hari ni. Jangan lupa like dan share video ni. Assalamualaikum. Bye bye.